Bicarakan tentang tenaga kerja pula. Populasi Indonesia bukan sahaja besar tetapi juga muda. Jutaan orang memasuki pasaran pekerjaan setiap tahun, memaju inovasi, penggunaan teknologi, dan semangat keusahawanan. Melalui Jakarta atau Surabaya hari ini, Anda akan melihat ekonomi digital yang berkembang dengan profesional muda menggunakan pembayaran digital, membangunkan aplikasi, dan menyokong budaya pengguna yang jeli teknologi. Dompet digital seperti GoPay dan dana meluas digunakan, menunjukkan betapa maharnya generasi muda dalam teknologi. Sementara itu, Malaysia masih mempunyai pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan infrastruktur matang. Tetapi pertumbuhan di Indonesia lebih pantas dan dinamik dalam beberapa sektor. Kelas pertengahan di Indonesia berkembang dengan pesat. Jutaan orang yang sebelum ini sukar memiliki kereta atau elektronik kini mempunyai kuasa beli untuk membeli, melabur, dan memaju permintaan dalam pelbagai industri. Perubahan ini menghasilkan kesan berganda, lebih banyak bilik pameran, pusat servis, pilihan pembiayaan, dan peluang pekerjaan dalam pengeluaran. Satu lagi moment, apabila sebuah syarikat melancarkan produk di Malaysia, ia hanya mencapai kira-kira 34 juta orang. Di Indonesia, produk yang sama boleh mencapai hampir 280 juta orang. Perbezaan skala ini mengubah strategi perniagaan secara total dan menjelaskan mengapa syarikat asing berlumba-lumba melabur di Indonesia. Jurang ini bukan sahaja ekonomi, ia juga strategik dan struktural. Fikirkan juga infrastruktur. Indonesia membina lebuh raya, lapangan terbang, dan pelabuhan dengan besar. Rangkaian tol Transjawa mengurangkan masa perjalanan antara bandar utama dari beberapa jam kepada kurang dari 2 jam. Pelabuhan dan pusat logistik baru meningkatkan kecekapan, menjadikan ekspor lebih pantas dan murah. Sementara itu, infrastruktur Malaysia mantap tetapi lebih matang. Pertumbuhan bersifat bertahap, bukan eksponen. Pendidikan dan pembangunan kemahiran juga memainkan peranan. Indonesia banyak melabur dalam latihan teknikal, terutamanya untuk kejuruteraan otomotif, pembuatan, dan industri digital. Sekolah vokasional, program universiti, dan kerjasama korporat menghasilkan tenaga kerja mahir yang menyokong pengembangan industri berskala besar. Digabungkan dengan insentif kerajaan untuk pelaburan, ekosistem ini sangat sesuai untuk pertumbuhan besar. Satu lagi faktor penting ialah sumber semula jadi. Nikel Indonesia, seperti yang disebut, penting untuk ini, tetapi negara ini juga mengekspor besi, minyak sawit, dan bahan lain yang menyokong industri global. Dengan mengawal bahan mentah dan kapasiti pengeluaran, Indonesia membina ekosistem industri yang lebih terintegrasi berbanding Malaysia. Jika kita lihat secara besar, apa maknanya untuk rantai ini? Keseimbangan ekonomi Asia Tenggara sedang berubah. Malaysia masih kuat dari segi tadbir urus, kekayaan per kapita, dan pengiktirafan jenama nasional. Tetapi skala, populasi, dan polisi strategik Indonesia sedang membina momentum yang sukar diabaikan. Jurang ini bukan sahaja dalam angka tetapi juga dari segi strategi dan struktur. Satu cerita kecil untuk ilustrasi. Bayangkan 2 usahawan teknologi, satu di Kuala Lumpur dan satu di Jakarta. Usahawan Malaysia mempunyai pasaran yang lebih kecil tetapi lebih kaya. Usahawan Indonesia mempunyai pasaran besar dengan kelas pertengahan yang berkembang. Kedua-duanya berbakat, tetapi usahawan Indonesia boleh berkembang lebih cepat, menarik lebih banyak pelaburan, dan menguji produk pada zalayat yang lebih luas. Skim kuasa skala, yang sering tidak disedari sehingga angka dibandingkan secara langsung.